Mengira sepening apa ni Game of Thrones, Game of Thrones. Tahu Nanti tak? kita tengok. Selamat datang ke Dubrovnik di Croatia. Cantik sangat dekat sini. Old Town Dubrovnik, sebuah kota lama yang terletak di Croatia. Kalau korang tengok bandar ni, memang rasa macam masuk dalam filem. Betul lah tu, sebab Old Town Dubrovnik ni pernah dijadikan lokasi syuting untuk TV series Game of Thrones. Cuma yang ending tu kita jangan ungkit lah ya. Gambaran Game of Thrones berlaku dekat Dubrovnik kan. So yang tengok movie, yang tengok dramanya, yang tengok yang main game dia, memang sukalah kot pergi sini. Yang paling menarik dekat sini, hampir setiap bangunan dia nampak seragam dan cantik. Macam ada satu identiti yang sama. Itulah yang buat bandar ni special. Seni bina dia penuh dengan sentuhan barok, nampak klasik, elegan dan memang cukup estetik. Bila sebut bandar lama Eropah, rupa macam inilah yang kita selalu bayangkan. Pengaruh Itali memang kuat lah dekat sini. Makanan of course lah, pizza semua memang mendominasi lah menu kat sini. So kedai apa dekat sini? Cafe ada, kedai buku, baju, kedai cermin-mata, fridge magnet dan macam-macam lagi. Dan kalau kita perhati ada satu bar-bar besi tu rupanya, saya ingat pasal macam tak siap bangunan ni, rupanya dia tepat ni tau, tempat penahan struktur tu ketika gempa bumi. Okay, untuk penggemar Game of Thrones, boleh check out dia punya merchandise kat sini. Di souvenir. Tu Bam-Bam. Jadi, tunggu apa lagi? Jom ke Old Town Dubrovnik bersama Jelajah Dunia by KUJDT.